Untuk pusingan pertama, saya mahu kamu masak donat untuk saya. Wow, sangat cantik. Ia akan siap. Saya bersedia untuk menasibir ke cucunya dengan manisan. Memasak donat sangat mudah. Anda hanya perlu meletakkan sekeping dough dalam mesin khas. Dan untuk mendapatkan banyak donat, maka perlu ada lebih banyak dough. Hebat! Ada kebetulan sentumas. Cuba donat saya akan berwarna-warni dan ceri. Beragra bersama Clemens Us. Nanat sazat si Rachel ay iazar gero unog slow freak ang glaze mere. Wet were sending na donat and... Dan sekarang kita akan ke bahagian glaze. Baiklah. Lihat! Itu dia mana jumpa-jumpa training. The greenway siratu was chased great glaze bites. Ore arwa mazoy well baker taring ay changan ay gerndraw he relange virgin chuas bagus. Sudah tiba masanya untuk sirap strawberry kegemaran saya. Terali bingus pizza gari. Ang singamang pizza gari at bobrin reaction stickness and ensurang lain. Lihat. Pelangi, Nene, lihat apa yang saya ada. Kenapa menakutkan saya? Saya sudah wanita tua. Dick your honey straw, raw singot. No, sirui strawberry, eventually buat donut, iwegor bibo rice yo suntik jer. Ewan henter borkeo and for regas bacon donut chair asli. Oh, Mary Perry sure agak raw. Yung sira menghias donat, kulo serbuk yang paling biasa sudah memadai. Ang donut saya sangat cantik dan hiasan. Serius? Kenapa menarik jika saya tambah sedikit taburan warna? Tinggal buka balang bodoh ini sahaja. Ayo. Apa yang telah kamu lakukan? Saya jenis ada untuk tersinggung. Saya tidak bermaksud base tu. Defiance, sekarang ini waktu kesal. Saya masih ada sedikit taburan donat. Mary, sudah tiba masanya untuk memilih donat siapa yang lebih sedap. Semua donat sangat cantik. Oh, tetapi Wednesday melakukan sesuatu yang luar biasa. Hiasan yang sangat asli. Apa? Wah! Ia sedap yang tidak dapat dibayangkan. Dan selain itu, Anda boleh minum donat dengan sirap strawberry. Mari kita lihat apa yang nenek telah sediakan. Beberapa donat kamu biasa sahaja. Saya ingin sesuatu yang lebih sedap. Baiklah. Hah? Oh, tidak. Tinggal untuk mencuba donat rainbow. Mari kita lihat. Ia sangat sedap. Sekarang saya pun tak tahu nak beri kemenangan kepada siapa. Rainbow atau Wednesday. Tetapi Wednesday lebih menonjol dan donatnya lebih sedap. Saya tahu ini. Dalam pusingan kedua, saya mahu kamu masak pasta untuk saya. Isa the ship. Baiklah. Saya boleh masak mie. Baiklah, saya akan masak. Baiklah. Baik, start PC itu demo. Melipra Anda pilih masak sebahagian spaghetti. Tristiva Matias, tirang priom na bersahin boys oy gumpers. Yan ang kisyaw Barney Sanders so, kisisong in resurg or peru in periksain. Pero sekarang siya lihat wordnya sudah siap ya na boleh masak spaghetti di selain. Yung marshes to sprout. Tetapi saya tidak mahu menggunakan mie yang dibeli. Saya lebih suka memasaknya sendiri. Tambahan pula, saya ada semua yang saya perlukan. Anda perlu mulakan dengan tepung. Acho. Oh, rahmatilah kamu. Dissecation. So, ampir lagi sa straw fortual. Ano parlo bears jackify say to its lord for dozen balls ko dinyit interprangin usmenig do. Dohan as spoilery chi krikwad ki tulan kachil. Then, ini satu perlu diwarna kiandikan warna yang berbeza. Bojanis ikemada di spaghetti berwarna. Nimutan ni Norda first just na note chit din playlist tilahan sa skaudan discussion yaw sa gialo de compa and ke early kurs kanyang freaking versatile kung inisit kanar sa mamune plangi mi buatan sendiri sentiasa lebih baik lihat itu.
Sekarang kita akan letakkan sedikit tepung dan masukkan ke dalam periuk. Ia sedia untuk dimasak. Malas spaghetti yang dibeli di kedai boleh dibuat dengan penuh kasih sayang. Baiklah, teh ini membuat cermin mata saya berkabus. Saya hampir tidak dapat melihat apa-apa. Adakah saya menuang sos tomato dengan betul? Gadis baik, tolong saya. Apa yang... Nenek, hati-hati. Oh, saya rasa saya telah berlebihan sedikit. Saya suka dia rainbow untuk berbuat pasta. Tapi seberapa putih berwarna its roots. Mie sepatutnya hitam. Tangan, tolong saya. Mari sedikit Worcester, tar and salt. Sisik Worcester dan wasu tangan dry. Baiklah, tadum. Mari kita goncang sedikit. Tak sabar nak tahu. Ya, itu nampak agak bagus. Malah sos tomato biasa pun akan nampak lebih menarik di atasnya. Dia jangan dipoles melengkapkan komposisi dengan bantuan mata marmalade. Ya, Wednesday mahu menakutkan semua orang lagi. Pasta saya adalah perkara yang berbeza sama sekali. Ia cerah dan sangat comel. Mary pasti akan menyukainya. Wednesday, kamu telah melakukan sesuatu yang mengerikan lagi. Saya harap pasta ini sekurang-kurangnya sedap. Mari kita cuba. Dakwat sotong membuat makanan menjijikkan. Sungguh menjijikkan. Mari kita lihat apa yang nenek telah sediakan. Sebagai seorang kanak-kanak, saya paling suka spaghetti dia. Ia sangat sedap. Wah, Rainbow juga telah melakukan yang terbaik. Mari kita lihat. Dan hasilnya ternyata sangat baik. Ini adalah pemenangnya. Hebat. Saya orang yang baik. Wah, Sediakan koktail untuk saya kali ini. Saya mau sesuatu untuk diminum. Ia akan siap. Saya akan buatkan awak koktail. Sudah tentu, cucu. Ada kenal saya, air street cocktail paling sehat sekali. Eropa tu berkait dengan sadari, lagipun bercampur sebab ia dipanggil salah satu produk paling berguna. Air saya stable untuk koktail yang lazat. Air kuah sendiri fuik saya, Maria tuangkan ke dalam gelas. Sempurna. Dan saya infuse koktail tinnya seperti gula-gula sisa toksik. Miras perlu diedarkan ke dalam acuan, kemudian dimasukkan ke dalam ketuhar supaya mereka menjadi satu lollipop besar. Jadi, mari kita lakukan ini. Dengan berhati-hati. Sempurna. Dan sementara gula-gula sedang mencair, tiba masanya untuk mengambil beberapa swafoto dan makan beberapa gula-gula sendiri. Oh, siap. Sekarang banyak gula-gula kecil telah bertukar menjadi satu yang besar, jadi saya dapat segelas yang lazat. Ya, setiap satu daripadanya akan diisi dengan gula-gula M&M's yang akan saya agihkan terlebih dahulu mengikut warna. Air jernih terbuat single salt. Wait, namun siapa akan betul di sini hijau dan kuning. Sprite akan menjadi asas koktail. Oh, lupa bagaimana soda boleh terpercik sekarang rasanya seperti Sprite tapi tak mengapa. Koktail tidak akan rosak dengan cara apapun. Akhir sekali saya akan tambah sedikit krim putar dan taburan berwarna. Cantiknya. So there is stream tabarandiats, then lollipop. So we rather loyoik. Sedikit lagi smart. Oh ya ampun. Paragraph upcycling, so words mepsos cocktail and first beer lazat mencantik. Virtue saya with the pakis gusu and syrup strawberry. Asas cocktail saya juga akan menggunakan Sprite. Price na memberikan warna yang lebih menarik. Saya akan titiskan sedikit sirup pudina ke dalamnya. Gantos, tangan, cheer for change lagi. Curi cream rainbow sekarang. Kayo warna apa? Serious cry. Curi selesai. Krim ini wala menjadi sokongan sempurna untuk mata marmalade. Dan sedikit lagi sirup strawberry. Wow, ya. Mary, sudah tiba masanya untuk memilih pemenang. Wednesday, kenapa awak buat semuanya nampak seram? Memang tak boleh tengok kengerian ini. Harap ini sekurang-kurangnya sedap.
Sebenarnya sangat sedap. Meletakkan mata marmalade sebagai snack adalah idea yang bijak. Apa? Tidak. Nenek, adakah nenek buat koktel sadri lagi? Nenek tahu saya tak tahan, saya takkan minum. Mari kita buat koktel rainbow. Wah, ia adalah idea yang cemerlang. Wah, wah, wah. Ya, baiklah, baiklah, baiklah. Rainbow, anda memenangi kemenangan tanpa syarat. Tahniah, hooray. Usaha saya akhirnya dihargai dan sediakan salad untuk saya yang Caesar. Mudah. Saya boleh masak salad? Salad bagus. Untuk Caesar yang baik, saya perlu salad kubis segar. Ya, setelah cikai salad ni, kemudian anda boleh tambah sedikit ayam. Ia perlu dipotong menjadi kepingan kecil-kecil. Mari kita potong begitu sahaja dan letakkan di atas salad. Siap-siap jenis Caesar tanpa tomato? Berapa juga setengah spading? Hehehe. Rasanya tinggi like a race like Carlbine Todd. Out for it. Lalat hummus yeter. Oh, no cheese spread, but sauce and parrot sedikit keju di yards. Oh, nampak begitu sedap. Saya boleh makan salad biasa tu harus bar. Tapi saya belum pernah melihat bunga sayuran yang boleh dimakan di mana-mana lagi. Rainbow, kamu sangat bagus. Hai dosa Mary, self-for-side French friends, di she was saying first year course Mike Surrey. She just wants my berry to life, she was the arkinar sobre. Olaring kershrinya, Rainbow, ni bao siap menari. Ridas bervian menas seracutnya. Deksilada biasa, sedikit kemacur besok wajah comel. Asas kepala adalah lada. Akan ada daun teratai di dalamnya. Erca sentren kemarin dari mana namun. Seterusnya, mata. Kita akan buat mata daripada zaitun. Mari letakkan mereka pada lidi dan tempatkan. Anda harus tikas spain sehingga tomato. Dan hayrat citra daripada lada. Mary, stir reyes. Tadi menings. Rainbow, itu harus korek. Tidak siapa yang benar-benar memberi saya sejambak sayur lagi. Mari coba. Ia hanya sayur-sayuran. Nenek, tapi nenek dengar saya. Saya paling suka Caesar, nenek. Nenek ada peluang besar untuk menang pusingan ini. Sangat sedap. Saya tahu awak akan suka. Ya. Oh, Rabu. Apa yang kamu fikirkan kali ini? Kepala yang mengerikan. Saya tak tahan dengan zaitun. Tidak, ia menjijikkan. Apa-apa pun. Kemenangan dalam pusingan ini akan pergi kepada nenek. Dia membuat Caesar yang sangat sedap. Yeay! Saya tahu saya akan menang. Sekarang Bayi Emma akan melukis sesuatu yang mencabar untuk para chef. Perhatian kepada Emma, chef. Hey! Bayi Emma mahu jeli. Baiklah, susah masak. Bolehkah seharusnya masaknya? Ya. Alsershal and lemon untuk jelly. Guru Challenger saya buat jelly paling sedap di dunia. Emma pasti akan suka. Perah lemon, sedikit gula, dan kita akan pukul semuanya. Bunga mawar. Sobat Rida Inci. Disposir untuk Bayi Emma. Higher face bus. Sekuntum, bunga mawar, yung bisa kesiran dan warna. Yung tiyaman faham itu, Samantha. Oh, and sereni bahan rahsia, sirap manis vanilla. Sedikit sirap vanilla untuk Emma yang manis. Saya hampir siap. Cepat, Samantha. Anda dah fikir bunga mawar itu hebat? Sekarang baru permulaan. Saya perlukan sedikit krim. Ikhwas puisi ng lezat. Number series perempuan ng Sir Lizet. Jus yang baru diperah. Campurkan. Tak kisah. Sesuatu isgar with berry career brand jusnya. Tinggal hanya untuk mengisi semuanya dengan jelly vanilla saya yang cantik. Apa kata kamu, Jane? Siapa yang ketinggalan sekarang?
Saya sudah memasukkannya ke dalam peti sejuk. Saya sudah sediakan semuanya. Cepat tidak bermaksud sedap, Samantha. Emma pasti akan memilih jeli saya. Apa? Baiklah, tukang masak. Bila boleh rasa hidangan kamu? Emma lapar. Jeli saya sudah beku. Tinggal susun dengan cantik sahaja. Jane, the rewardon sedap. Gula serbuk dia kerap berlebihan. Menambah beberapa bunga mawar kecil untuk bayi Emma dan sentuhan akhir. Ayo, dan jeli saya juga sudah siap. Lihatlah warnanya. Beberapa hiasan dan hati masih kurang untuk Emma tercinta. Semua sudah siap. Emma, cepat. Saya akan mulakan dengan jelly ini. Beri. Menarik. Wow, sedap. Hebat. Samantha, Emma suka jeli awak. Wah, ini mesti cuba. Wah, rasanya seperti saya berada di kebun nenek saya. Saya pilih yang ini. Jane, tahniah. Emma, apa yang kamu mahu kali ini? Wah, ia adalah croissant. Chef, dia bersih. Croissant siap? Hei, saya bukan chef jika saya tidak memasaknya sendiri. Tidak, sangat. Ambil punya saya, Jane. Resipi untuk croissant sebenar diberitahu kepada saya oleh kawan saya dari Perancis. Kita akan memerlukan telur, gula, dan banyak susu. Sekarang kita campurkan semuanya. Bir khas hat stigint fordor Samantha. Ang resort center di croissant di sini. Jane, apa yang kau fikir untuk Emma? Saya ada resipi yang habit, wafers vertibayan. Emma pasti akan suka croissant saya. Saya akan membuatnya sangat sedap dan menarik. Jane, kami tidak pernah meragui Anda. Cheesy connoisseurnya croissant yang jus superior berikan resipi dari Prancis. Hal yang mungkin saya berinya resturi yang persel. Croissant saya tidak sama dengan yang siap sedia Jane. Penting untuk memutarnya dengan berhati-hati dan lembut supaya ia kelihatan cantik dan menyelerakan. Wah, Samantha, croissant awak memang kelihatan seperti yang siap sedia. And answer kurang guys, croissant cheese. Tinggal ambil beberapa bahan lagi. Profesor Jane pergi ala bacuwa skiwa santu memberi croissant hijau sama cuy emas. Mivlang beramai keping suai sekar yang lazat, aki mustabala darwana rala croissant sauce. Jika keluar tahan akhir, Emma pasti akan menyukainya. Juga bukan sahaja sedap, tetapi juga sihat. Oh, badai rasa croissant agira shikar. Oh, betul bermulai dari mereka. Oh iya, sedikit magic dari chef. Voila, sekarang kita akan tambah krim dan brie. Dan di mana brie saya? Jane, awak makan beri saya. Oh, jadi di mana saya tadi? Blueberry, delima, dan tangerine. Sentuhan akhir dan siap. Wow, croissant yang cantik. Emma pasti teruja. Ya ampun. Emma, yang mana satu awak akan mulakan? Saya mahu yang ini. Menarik. Apa pendapat kamu? Adakah kamu suka? Tidak. Itu menjijikan. Oh, ya ampun. Saya perlu makan sesuatu yang sedap. Ya, kelihatan bagus. Apa pendapat kamu? Sedap. Apa yang akan kamu pilih? Oh, Samantha, tahniah. Emma suka croissant awak. Emma, apa yang awak mahu kali ini? Wah, ikan. Chef, bolehkah anda mengejutkan Emma? Ya Tuhan, dan inilah ikan itu. Apa? Ini ikan saya. Saya yang ambil dulu. Tukang masak? Bolehkah Anda membahagikannya kepada dua? Tidak. Saya yang pertama. Ini dia. Ya Tuhan, ups. Jane, saya harap awak tidak melakukannya dengan sengaja. Baiklah, sekarang ini pasti ikan saya. Sekarang kita akan membuat potongan untuk menjadikan ikan lebih baik. Jane, saudara kamu sahabat Furikas and Chutis, dan suri skardas saya rasa menggoreng sepinggan ikan segar. Saya akan sabar garam dan lada. Penting untuk membaliknya tepat pada masanya supaya ia tidak hangus. Siapa suka makan makanan hangus? Jane, awak tak perlu cuba. Saya akan ada ikan yang paling sedap dan cantik.
Ayazo eras year kalsiyum fasayers tamas sasik lemons and kipuri secute when you kinalas ketuhar. Aos na sewed accessory ada idea Samantha. Ayah ada sos istimewa yang sesuai dengan mana-mana ikan. Kamu sangat perlu cuba Samantha. Also merfir si suara air first nikmat spam ni vertiamzi kan says and tinggal nusas orgis tunya dan sudah tentu beberapa kentang. Guru saya mengajar saya cara memasak kentang paling sedap dan rangup di seluruh dunia. Kumoyaki setanding dengan saya, Samantha? Wow, Sir Jane, di maliit Saint Ponsri. Ashirasi, Marie, Tiwagabos, Shinyan, Poprebe kacang, Poprebe tomato cherry, dan kita boleh taburin semuanya. Tama na. Emma pasti akan memilih hidangan saya. Oh, Samantha? Ya? Jane, Zabra Dai Sadura like Kinsain Sindiri, Rujwai Shider Shop, she will all send to high Nick here. Dia pasti akan menyukainya. Saya memasak dengan penuh kasih sayang sepanjang masa. Emma, di mana kamu mula? Wah, mereka sangat cantik, terutamanya yang ini. Lucu. Saya akan mulakan dengan hidangan ini. Mari cuba awak ikan. Apa pendapat saya? Saya suka. Ia tidak boleh sebaliknya. Dan sekarang yang ini. Apa pendapat kamu, Emma? Samantha benar-benar berusaha keras. Dia menyukainya. Terima kasih banyak. Emma, kamu perlu membuat pilihan. Oh, Tania chef. Ya, siapa chef terbaik? Saya. Samantha, Emma, Jane, cuma Tina adalah pasukan yang sebenar. Mereka saling membantu walaupun dalam pembersihan. Bilik itu mula kelihatan lebih baik tanpa sampah yang tidak perlu, perabot yang rosak, dan makhluk hidup. Tayo Sir Kunir. Oh, dua dan kespirit Rishan folek ini untuk bilik masa depan kita. Dan bahan binaan dan alat. Membelinya. Oh, hamilis ni kurier ya. Hello, bawa kota itu ke sini. Baiklah. Ya, terima kasih banyak. Joe, selamat tinggal. Gada guys, work to lihat was things dua. Wah, putar screwed sa helga wada. Seorang guys guys kaya balik terbaik untuk diri mereka. Besar yung bangin ko sa knowledge na bigyan their ways dagger me creates. Diba? Yeah, this did be birthday server the series race. Hotter than Sif. And you had a ferligitator, get your breaks and kemudian sambung ke neighbor. Guys Heves, gadis. Hingga strange shirt to get server to orang server si brave sir for yang there. Si Zadie suka berdiet hasil akhirnya. Jadi Wasman, sudah siap? Belum. Wah, apa seterusnya? Dan kemudian mengecat dinding. Setiap orang memilih warna yang paling disukainya. Dan itu suruh cewek said the point that coba border bilik cuma berda. Supaya ang cewek tight dan cantik. That's why tapi bilik merah jambu air adalah yang terbaik. Bagaimana pendapat Anda? Mulai cepat sedikit karya sedaran mencari inspirasi untuk tinggias bilik dengan shot yang indah. Rangkaian bintang ini pasti sesuai. Oh, sangat cantik. Apalagi yang ada dalam kotak saya? Betapa cantiknya anak itik. Ini anak itik saya, ini itik kakak dan itik mama. Oh ya, sangat lembut. Saya terus rasa nak menyanyi. Bagaimana anda suka persembahan saya? Apa? Apa? I have a secret story bars with frames are cute. Oh, parang yung takuan di sana. Oh, hibat. Parang yung kayo kaniyas bilik ni. Betul tuh. Kita akan mengetahuinya sekarang. Puppet biru akan jadi hebat. Letakkan bunga puppet di dinding. Biji kecil, lampu comel, dan kering, si slime sempurna. You made kuaca hebat sekali. Oh, dan sana ada beberapa bola di sini. Hebat, Hebat. Balon biru untuk memenuhi bilik saya. Sayang. Wah, susah kolam di sana. I free filming here at bilik saya. Dan apa yang sequire di sini? Kalungan bulu. Ia sesuai dengan saya. Betapa cantiknya ia berkelip. Wah, ini permaidani merah jambu yang sempurna. Flamingo merah jambu ini adalah lebihan dari perjalanan ke laut. Lihat yang ini.
hire for lebih kabut saya. Here, yang sabtai. Wah, betul mainan mewah, tiada akan pernah berlebihan. Saya sudah dapat. Apa? Kamu semua sudah menghias bilik kamu? Serius? Arik pressure number 13. Sekarang, kita keletakkan rumput hijau, letakkan kerusi hijau, dan nama mainan lembut. Hei, belum ada yang siap lagi. Wah, sekarang lebih baik. Bilik-bilik kamu menjadi lebih menarik. Kita teruskan. Saya bawa burung kakak tua kecil saya bernama Rio bersama saya. Dia suka buih sabun. Kamu suka, kan? Nah, saya pada haiwan peliharaan yaitu seekor guinea pig kecil. Namanya Rebecca. Dia sangat comel, guinea pig paling bergaya di dunia. Mari kita mandikan kamu. Ayo, sana comel. Where dia mah? You benar dia berjutaan? Ampak your haiwan piar well stalkin sirang? Abi maksud, Ma. Pete sangat comel dan saya berjalan dengannya dengan tali dan dia memakai topi yang hebat. Tidak. Ayo, dia comel. Dia langsung tidak menakutkan. Lihat itu. Dia kelihatan kurang menakutkan dengan topi itu. Malah sangat comel. Kita teruskan. Oh, sayang datang. Tina ada sentiung Tio. Oh, the Pink Hunter McDonald's. Tell her bawa ang cheese yang berdawai gawik sincer puak dan bershmara kreator dengan semua orang. Tiada yang istimewa. Adakah mereka membeli pai apel? Tetapi saya mahukan yang ceri. Samantha, ini untuk kamu. Dan ini burger kegemaran saya sekarang. Mari kita lihat. Oh, salah lagi. Dia sesuai dengan saya dengan sempurna. Tetapi saya juga lapar. Apa lagi? Cheeseburger? Adakah ini benar-benar untuk Emma? Bagaimana dengan saya? Sos, Roger, and your juran bawang putih. Tina, kung risau, tuwi kamu telah memberseri semua gadis. Mereka pasti gembira dan tidak lapar. Terima kasih. Selamat menjamu selera, gadis-gadis. Nikmati sos itu, Tina. Apa? Pengecas saya rosa. Dan apa yang patut saya buat sekarang? Betul, saya ada PlayStation. Oh, cantik. Yang hijau. Jom main sekarang. Ayu, Tina, adakah kamu akan ikut dengan saya? Sudah tentu. Apa yang patut saya lakukan? Jom, gadis-gadis. Oh, bolehkah saya ikut dengan kamu? Hey, Jane. Apa? Lihat mereka bermain. Oh, itu hebat. Hai. Boleh tak kami bermain dengan kamu? Allah. Oh, betul. Sebenarnya, saya ada cermin mata reality maya. Jane, jom pergi ke planet lain. Apa? Bagaimana pendapat Anda tentang ide itu? Bagus. Wah, jom main sekejap lagi. Baiklah. Yeehaw. Itu sangat hebat. Apa yang mereka lakukan? Adakah ini reality maya? Wah, Samantha, lihat itu. Emma, kamu bermain dan menyanyi dengan sangat indah. Sangat hebat. Wah! Bunyi yang menarik. Saya akan tunjukkan sekarang pembesar suara dan bola disco. Dan sekarang kita boleh berpesta. Jom. Kenapa bising sangat? Wah. Oh, kamu buat semua gadis terkejut. Gadis-gadis, cepat turun ke Samantha. Dia ada parti di bilik. Selamat berseronok. Saya tahu bagaimana nak buktikan kepada semua orang bahawa muzik saya lebih hebat daripada lagu bodoh Samantha. Sekarang kita akan pasang semuanya dengan kuat dan mainkan muzik rock keras. Wah, Emma memang seorang rocker sejati. Gitar dia bunyi sangat hebat. Semua orang lari kepadanya. Yeay, semua orang menari. Bagaimana dengan parti saya? Baiklah. Sekarang kita akan sediakan kek paling sedap di dunia. Mari tambah warna hijau kegemaran saya. Krim yang lazat. Dan satu lapisan kek lagi. Lihat. Sekarang sedikit lagi pewarna. Oh, sudah habis? Anda perlu mendapatkan yang baru. Oh, saya tahu.
Apa yang Samantha lakukan di sana? Wah, kek itu. Saya mahu buat bahagian saya juga. Sekarang kita akan warnakan tali itu merah jambu. Sombong. Hebat! Lihat warna ini. Tambah sedikit krim di atas. Sempurna. Saya sudah dapat. Apa? Mereka sedang membuat kek. Saya juga mahu buat sesuatu sendiri. Sekarang kita akan ada kek biru dengan bantuan pewarna dan krim yang sedap. Baiklah. Hebat. Nampak lebih baik daripada sebelumnya. Emma, adakah kamu mahu menyelesaikan kek itu? Sudah tentu. Apa yang tinggal di situ? Sedikit pewarna kuning untuk saya. Bagus. Sekarang ice cream. Mari rasakan. Hanya, jangan beritahu sesiapa. Hai Jane, saya bawa pewarna hijau baru. Apa? Kamu siapkan kek tanpa saya? Tapi apa yang ada di dalam? Oh, ia cantik. Ya, gadis-gadis itu memutuskan untuk bergurau dengan kamu dan semua orang membuat kek dengan gaya mereka sendiri. Ia kelihatan cerah dan menyelerakan. Serius? Tapari ikaw na manibulakyan? Buat minum teh? Hebat! Susurin ko na singgah kacauan. Mari minum teh bersama kek ceria kita. Itu sangat hebat.